Beliau yang bercita-cita ingin menjadi seorang peguam, mempunyai personaliti yang sangat baik, santun budi pekertinya dan bertanggungjawab, serta sentiasa membantu guru-guru dan rakan-rakan. Beliau juga seorang murid yang cemerlang dalam bidang akademik dan co-curriculum. Dalam bidang akademik, beliau telah mencapai pelbagai kejayaan yang tersendiri. Antara pencapaian dan kejayaan yang beliau terima ialah tempat ketiga terbaik di dalam kelas tahun 6 tahun 2025, tempat kedua terbaik di dalam kelas tahun 5 tahun 2024, anugerah mata pelajaran terbaik Bahasa Melayu tahun 2024, anugerah mata pelajaran terbaik Bahasa Inggeris dan Pendidikan Islam tahun 2022. Beliau telah menyertai pertandingan rekorder dan genderang peringkat daerah tahun 2025 dan telah memperoleh tempat ketiga. Selain itu, beliau juga telah menyertai Kiwanis Malaysia SLP Convention. Penerima anugerah ini merupakan penolong ketua pustakawan sekolah yang berkaliber di samping memegang jawatan naib pengerusi kelab badminton dan mengidolakan tokoh negara iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tokoh Akademi Perempuan Sekolah Kebangsaan Metodis tahun 2025 dengan ini dianugerahkan kepada Aisyah Munira Zainul Alam dari kelas 6 Venus. Dipersilakan. Dengan ini, majlis turut berbesar hati menjemput kedua ibu bapa Aisyah Munira untuk naik ke pentas bagi merakamkan detik bersejarah